tidak habis dan seterusnya kita bersama dengan Ashraf Hasnan di studio untuk bincangkan pengalaman Ashraf pergi ke Bazar Ramadan untuk membelanjakan sekitar RM10. Cabaran RM10 tu. Cabaran RM10. Pertama sekali saya tanya Ashraf tentang keadaan Bazar Ramadan, apa yang Ashraf boleh laporkan daripada segi visualnya, adakah bersih, adakah ramai orang, ataupun bagaimana Ashraf? Dan saya nak makan dulu kuih satu sebentar kita borak ni. Dan jika boleh saya kongsikan dari segi tinjauan saya di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Boleh dikatakan dari segi sudut pandangnya, dari segi kawasan persekitarannya boleh dikatakan agak bersih. Maksudnya tiada dari segi sampah yang dibuang plastik merata-rata ke apa ke, dari segi peniaga juga menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan itu dilihat sebagai saya mentafsirkannya sebagai peniaga pada masa kini sudah mula sedar dari segi kepentingan kebersihan juadah itu sendiri, dari segi keperluan-keperluan yang perlu digunapakai oleh peniaga dari segi pengendalian makanan, memakai sarung tangan, kemudian dari segi bila memakai penutup kepala dan sebagainya, itu dilihat sebagai satu usaha ataupun inisiatif dan juga kini telah pun menjadi satu keperluan kepada peniaga-peniaga untuk mematuhi setiap peraturan ataupun spesifikasi yang telah dikuatkuasa oleh Kementerian Kesihatan. Dan ketika ini Bazar-Bazar Ramadan nampak lebih teratur, lebih tersusun dan bukan seperti katakan 10 ataupun 15 tahun sebelum ini di mana Bazar Ramadan ada di mana-mana saja, tapi ketika ini ia dilihat sebagai satu perkara yang lebih teratur dan lebih tersusun. Yes, betul Rizal. Macam tadi saya lihat apabila kami sampai ada seperti jalannya telah pun ditutup. Kemudian ada pengawal lalu lintas. Itu sedikit sebanyak sebab kita tahu kawasan Kampung Baru merupakan kawasan yang boleh dikatakan agak sesak sekali, kenderaan keluar masuk. Kemudian kawasan untuk meletakkan kenderaan juga boleh dikatakan sukar di kawasan tersebut. Kebanyakan antara mereka menaiki motosikal sebagainya. Dan apabila ada pengawal lalu lintas ini dilihat sebagai sedikit sebanyak membantu untuk mereka yang ingin datang, terutama bila kita tahu ramai orang yang pergi ke Bazar Ramadan ini adalah orang yang penat seharian bekerja, dan ini memberi peluang kepada mereka untuk lebih seronoklah, bergembira untuk mencari juadah-juadah untuk berbuka puasa nanti. Okey, dan seterusnya apa yang boleh dibeli dengan harga RM10 di Bazar Ramadan yang Ashraf pergi sebentar tadi? Ya, di Kampung Baru. Di Kampung Baru tu apa yang boleh dibeli dengan harga RM10 dan adakah ini antara yang perkara yang dibeli tadi? Jika boleh saya kongsikan sedikit, antara menu yang dapat saya beli dengan harga RM10 adalah kebab. Kebab berharga lebih kurang dalam RM3, RM3.50. Okey, saya rasa sikit kebab di sini, saya rasa sikit banyak. Okay. Kemudian saya sempat membeli ada popiah, kemudian ada kuih buah Melaka, kemudian ada kuih keria dan juga macam pelbagai pulut panggang ini. Pulut panggang harga lebih kurang dalam satu itu berharga dalam RM1. Sama juga dengan popiah basah, tapi bersaiz besar. Kemudian kuih-kuih yang bersaiz kecil macam kuih keria ini seketul lebih kurang dalam 5 berharga RM2, seketul dalam 40 sen macam tu. Dan kemudian saya boleh beli air dan sebagainya. Dan saya tidak memilih untuk membeli macam nasi kerabu ke ataupun nasi minyak, nasi tomato ke, tapi saya memilih lebih kepada kuih muih dan juga kita tengok pada kebab. Dan dalam nilai RM10 pada masa kini di Kota Raya, saya fikirkan masih lagi berpatutan harganya. Kita boleh dapat merasai pelbagai jenis juadah, kuih muih, kebab dan juga air. Okey, terima kasih Ashraf Hasnan bincangkan berkenaan dengan Bazar Ramadan yang dilawati sebentar tadi di Kampung Baru dan juga apa yang boleh dibelanjakan dengan RM10 dan seterusnya.